Loken lagi kita cuy minggu ni. Jadi dekat tangan saya ada Nerf Thunderbolt. Serius lah, RM10 je dia jual. Angkut. Dan seterusnya kita ada Beyblade Burst. Ui, banyak gila. Dan sudah pasti ini original daripada Jepun. Jadi saya tak berapa nak minat sangat. Dan di depan saya ada juga Super Sentai punya robot. Wow, banyak. Dan Komajiro. Dari sini ada Machine Claw yang harga dia murah juga, RM10 je. Dan sudah pastinya berfungsi lagi. Dan bidaman. Siapa je tak kenal bidaman tu, yang menggunakan guli untuk sebagai tembakan. Malas sekali saya tak ambil sebab saya dah ada satu dekat rumah. Drachan. Dari sini ada Evangelion 02. Wow, ni harga RM5 je. Tak apalah, skip lah. Dari sini ada Howie. Wow, Nissan GTR RM10 je. Angkut. Dan Lamborghini kuning ni, angkut, murah je, dia jual RM10. Dan ini dia barang yang sangat rare sekali, iaitu SPD Weapon Power Rangers. Dan ini agak-agak dah umur dia dah hampir macam umur macam saya dah, sebab terlalu lama dan masih berfungsi. Cuma tak ada kad sahaja. Jadi sekiranya kalau korang berminat dengan item ni, korang boleh follow TikTok dia dan PM dia. Ting.